Assalamualaikum semua. Izinkan saya berkongsi satu kisah. Kisah seorang wanita biasa, tiada latar belakang mewah, tiada modal besar, tiada nama untuk dibanggakan. Nama saya Tasha. Sebelum mengenali dunia perniagaan cash, saya hanyalah seorang suri rumah yang minat berniaga. Saya mula kecil-kecilan dari rumah, belajar sendiri, jatuh bangun sendiri. Tak ada mentor yang pegang tangan, tak ada simpanan ribuan ringgit. Yang ada hanyalah usaha dan keyakinan kepada rezeki Allah. Ada satu fasa dalam hidup saya, fasa yang sangat sempit. Hidup cukup-cukup untuk hari ini, esok belum tentu. Nak beli sesuatu kena fikir berkali-kali. Ada malam saya peluk anak-anak sambil menangis. Sebab sebagai seorang ibu, saya tak tahu macam mana nak pastikan esok mereka cukup segalanya. Sebagai seorang isteri dan ibu, saya tak pernah hidup mewah. Ada masa saya terpaksa ketepikan kehendak sendiri demi keluarga. Orang nampak saya di rumah, mereka fikir saya selesa. Tapi ramai tak tahu, rumah itulah tempat saya belajar jadi kuat dalam diam. Simpanan hampir tiada, emosi naik turun, tekanan hidup sentiasa ada. Dan saya pernah rasa saya tak cukup sebagai seorang ibu, tak cukup sebagai seorang isteri, dan tak cukup sebagai seorang manusia. Pada awalnya, bisnes saya sangat perlahan. Usaha ada, tapi hasilnya kecil. Saya pernah sampai ke satu tahap di mana saya nekat untuk cari kerja. Sebab saya rasa apa yang saya buat ni tak cukup untuk tanggung kehidupan. Saya pernah tanya dalam diri sendiri, sampai bila nak hidup macam ni? Dan waktu itu hampir saya percaya yang saya memang ditakdirkan hidup sekadar cukup-cukup. Sebelum kenal cash, saya hanya buat dropship emas dan kutu emas. Pendapatan tak konsisten, risiko tinggi, pergerakan terhad. Saya penat, tapi saya belum putus asa. Hinggalah satu hari Allah pertemukan saya dengan cash, dan di situlah cara saya melihat emas berubah. Cara saya melihat perniagaan berubah, dan cara saya melihat masa depan terus berubah. Cash beri sistem yang jelas. Cash bina kepercayaan pelanggan, dan cash buka peluang untuk bina bisnes tanpa perlu modal besar. Perlahan-lahan hasil mula nampak. Keyakinan yang pernah hilang mula datang kembali. Dan sejak itu, kehidupan saya dan keluarga mula berubah satu demi satu. Saya sedar satu perkara, bila Allah nak angkat hidup kita, Dia tak tanya kita siap atau tidak. Dia cuma tunggu kita tak berhenti percaya. Perjalanan ini tidak pernah mudah. Sejak hari pertama saya melangkah, saya sedar tak semua orang gembira bila kita cuba mengubah hidup. Ada yang mana rendah, ada yang mentertawakan, ada yang mempertikai kemampuan saya hanya kerana saya seorang suri rumah biasa. Saya pernah dengar ayat-ayat yang pedih. Boleh ke dia ni? Sekejap lagi senyaplah tu. Suri rumah je, buat apa berangan tinggi? Kata-kata itu bukan sekadar menyakitkan hati, tetapi menggoncang keyakinan saya sebagai seorang wanita. Ada hari saya senyum di hadapan orang, tetapi bila pulang ke rumah, saya menangis sendirian. Menangis bukan sebab lemah, tetapi sebab terlalu penat menjadi kuat setiap hari. Kemudian datang pula ujian yang lebih besar. Fitnah nama saya dipetik, kejujuran saya dipersoalkan, perniagaan saya diperkatakan tanpa pernah bertanya kebenaran. Dan kemuncaknya, saya diuji sampai kena viral. Waktu itu bukan sahaja air mata yang gugur, tetapi maruah dan harga diri saya seolah-olah dipijak. Saya takut, saya malu, saya keliru. Ada malam-malam tertentu saya tak mampu tidur. Telefon di tangan, tapi saya tak berani nak buka. Bukan kerana tiada sokongan, tetapi kerana terlalu sakit membaca tuduhan yang tidak benar. Saya hampir mengalah, hampir berhenti. Hampir saya percaya yang mungkin saya memang tidak layak untuk berjaya. Tapi di saat paling gelap itu, apa yang saya pegang hanya satu perkara, iaitu kejujuran. Saya pilih untuk diam. Saya pilih untuk tidak membalas. Saya pilih untuk terus berniaga dengan jujur. Walaupun hati saya sedang hancur. Saya percaya bila kita betul di sisi Allah, kita tak perlu menang di mata manusia. Dan masa menjadi saksi, fitnah itu pun berlalu. Kebenaran muncul satu demi satu, dan hasil mula bercakap tanpa saya perlu menjelaskan apa-apa. Di situlah saya belajar. Kadang-kadang Allah jatuhkan kita
kita teruk supaya kita belajar bangkit dan lebih baik. Hari ini selepas bersama KES, alhamdulillah income semakin besar, jualan semakin tinggi. Saya dianugerahkan sebuah kereta, saya dapat bawa keluarga bercuti, dan insya-Allah saya sedang melangkah ke umrah. Doa seterusnya, semoga Allah izinkan saya memiliki rumah secara tunai. Tak pernah terlintas di fikiran di usia muda Allah izinkan saya merasa semua ini. Hari ini bila saya pandang ke belakang, saya senyum sambil menangis kerana wanita yang dulu hampir putus asa ini rupanya sedang dibentuk untuk menjadi wanita yang lebih kuat hari ini. Dan saya sedar semua ini bukan sebab saya hebat, tetapi sebab Allah cukupkan rezeki tepat pada waktunya. Pencapaian ini saya dedikasikan khas buat keluarga saya. Terima kasih keluarga saya kerana tak pernah cuma mendoakan saya, walaupun saya bukanlah anak yang berkelulusan ini. Waktu saya susah, mereka sentiasa ada, bukan dengan kemewahan, tetapi dengan doa. Untuk suami saya, terima kasih kerana memilih untuk percaya ketika orang lain memilih untuk meragui. Terima kasih kerana sentiasa berada di belakang saya walaupun saya jatuh berkali-kali. Kejayaan ini bukan milik saya seorang, tetapi milik kita berdua. Dan untuk anak-anak mama, Ian dan Ayas, kalian mungkin belum faham kenapa mama selalu sibuk dan penat. Tapi ketahuilah, setiap langkah, setiap usaha mama adalah doa untuk masa depan kalian. Kalianlah sebab mama bangun walaupun letih, kuat walaupun sakit, dan terus berjuang walaupun hampir jatuh. Jika satu hari nanti kalian bertanya, kenapa mama tak pernah berhenti berusaha? Jawapannya mudah. Sebab mama sayangkan kalian lebih daripada diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, jika hari ini ada yang sedang berada di fasa hidup yang sempit, terasa diri tak cukup, terasa doa lambat dimakbulkan, percayalah, Allah tidak pernah lewat. Dia cuma sedang menyusun hidup kita dengan cara yang kita belum faham. Saya berdiri di sini hari ini bukan sebagai wanita paling berjaya, tetapi sebagai bukti bahawa seorang suri rumah biasa yang hampir mengalah, yang pernah jatuh dan dihina, juga layak untuk bangkit. Dan jika kisah saya ini mampu beri harapan walau kepada seorang sahaja, maka setiap air mata saya yang jatuh dahulu semuanya berbaloi. Sekian, terima kasih. Hinaan dan sebagainya, kini terbukti satu kejayaan. Berikan tepukan untuk